Dia nak masak tu saya suka duduk dapur juga dia, tengok apa dia buat. Jadi bila saya dah di peringkat yang orang kata boleh harap lah, kalau bahasa Kelantan kata boleh harap dah nak duduk dapur. Jadi situlah saya belajar. Jadi mak saya ajar saya cara nak buat, cara behel dia, lepas tu rasa tu. Okey, nama saya kalau dalam bahasa standardnya Mahiran lah. Tapi kalau dalam bahasa Kelantan ni dia bunyi slang Mahire. Orang panggil saya Mahire lah. Saya ni kira dilahirkan lah. Saya dilahirkan di Aceh. Kemudian ayah saya ni dia kerja dekat estate dekat Pehi. Jadi lepas tu saya berhijrah lah. Maksudnya daripada saya sekolah rendah, sekolah menengah sampai dah saya ke universiti. Saya dah dibesarkan di Pehi tu lah. Okey, singgah ikan ni kalau kita tahu kan, dia famous di Pantai Timur lah, terutama sekali di Kelantan dan juga Terengganu. Okey, apa saya guna ikan air ni untuk buat ikan singgah, sebab ikan air tu sendiri dia ada istimewa dia sendirilah. Maksudnya kalau saya masak ikan singgah tu guna ikan air, isi dia tu pejar. Jadi budak-budak nak makan pun senang lah. Jadi tak bahaya lah kan dari segi, kalau macam ikan yang lain tu yang kecil-kecil dia banyak tulang, jadi mudah tercekik apa semualah. Jadi saya memang pilih dan saya suka guna ikan air tu untuk buat singgah lah. Singgah ni juga dia adalah makanan yang berkhasiat lah. Dia tak ada guna tak ada sebarang tumis, tak ada guna minyak apa semualah. Kira makanan yang sihat lah. Jadi orang yang diet pun memang sesuai lah untuk masakan singgah ni. Lepas tu ibu-ibu yang berpantang baru beranak tu kan, yang baru beranak kecil, kalau ikan air tu tak sesuai lah, mungkin boleh ubah kepada singgah ikan selah. Sebab ikan selah ni bagus untuk ibu-ibu berpantang lah. Lepas tu singgah ni juga kenapa dia berkhasiat, sebabnya dia ada lengkuah tu. Kuah tu memang banyak function lah. Sebab kita tahu kuah ni dia boleh hilangkan angin dalam badan kita. Lepas tu kuah ni juga dia boleh melancarkan head, maksudnya untuk masalah wanita juga. Maksudnya memang banyaklah khasiat daripada ikan singgah tu sendiri. Sebabnya dia ada bahan utama dia itu lengkuah tu. Dia ni lebih kurang macam sup juga kan. Kalau kita tengok dia warna lain sikit, sebabnya saya tukar daripada gula putih kepada gula Melaka lah. Sebabnya gula ni memang tak lepas daripada masakan orang Kelantan. Jadi cuma yang ni dia tak jadi singgah putih lah. Sebabnya warna gula Melaka tu dia dah berubah warna lah sikit. Untuk bahan masakan singgah ni, bahan utama dan bahan yang paling penting sekali mesti kena ada lengkuah lah. Kalau bahasa Kelantan kuah. Kuah. Lepas tu asin keping. Kalau tak ada asin keping tu, sebab masak singgah ni dia kena ada rasa masak-masak sikit. Jadi asin keping. Lepas tu perasalah gula, garam. Tapi saya tak guna gula putih, saya ganti kepada nisel. Nisel tu gula Melaka lah. Okey, saya guna nisel. Lepas tu saya letak sikit budu. Tu memang resipi daripada mak saya lah. Ikan singgah ni orang makan dekat rumah ataupun dekat majlis. Sebenarnya orang makan dua-dua lah. Yang pertama, kalau dekat rumah dia memang jadi menu utama jugalah kalau dekat rumah. Kalau dalam majlis, ikan singgah ni lebih kepada dalam majlis kecil-kecil je lah. Contohnya majlis tahlil ataupun majlis-majlis kecil lah yang melibatkan keluarga gitulah. Tapi kalau melibatkan majlis besar, contohnya majlis kahwin,
makanan utama Kelantan lebih kepada gula kawah lah, bukan kepada ikan singgah. Macam mana saya boleh belajar masak ikan singgah ni? Saya belajar daripada mak saya lah. Okay, sebab saya ni adalah anak sulung daripada 7 beradik, anak sulung perempuan. Tapi saya anak yang kedua. Jadi apa-apa mak saya ni lebih share pada saya lah. Kalau dari segi dia nak masak ke, ataupun saya banyak ni lah, kalau dia nak masak tu saya suka duduk dapur juga dia, tengok apa dia buat. Jadi bila saya dah di peringkat yang orang kata boleh harap lah, kalau bahasa Kelantan kata boleh harap dah nak duduk dapur. Jadi situlah saya belajar. Jadi mak saya ajar saya cara nak buat, cara behel dia. Lepas tu rasa tu, kadang benda tu sama je, tapi kita nak rasa benda tu. Contoh tu tak cukup garam ke, tak cukup gula ke. Itulah. Pada saya mungkin semua zaman sekarang ni semua teknologi moden kan. Jadi mungkin kalau dulu lebih kepada kita tahu benda tu, kita praktis untuk kita je, tak ada teknologi. Jadi sekarang ni mungkin kita boleh buat video kan, video cara masak, ataupun buat kelas online kan, macam kelas PJJ masakan tu kan. Lepas tu ataupun kita share resipi masakan kita ni dekat, contoh macam platform ni yang viralnya TikTok lah, ramai duk share video masakan apa semua kan. Jadi saya rasa platform ni bolehlah kita jaga kita punya menu warisan ni lah, menu warisan untuk negeri kita ni. Masakan ikan singgah ni ada je orang dah ubah suai ataupun buat variasi baru. Contohnya kalau ikut asalnya kita buat singgah ni dengan ikan air lah. Lepas tu ramai juga orang dah ni guna ikan kembung, ikan selar, dan ada juga orang guna ikan tenggiri. Okey, kemudian dari segi bahan dia pula, ada juga orang guna dia campur daun kesum, segar. Tu maksud tak pastilah tu daripada negeri mana kan. Lepas tu ada juga ikan singgah ni dia guna bahan yang sama, tapi dia tukar kepada air dengan daging. Jadi air singgah, daging singgah, tapi guna bahan yang sama lah. Terutama sekali menu bahan utama dia kuah tu lah, memang tak boleh tinggal. Generasi muda sekarang ni lah, dia ni bukan tak suka, mungkin tak didedahkan. Dan orang muda lah ni dia lebih suka kepada makanan yang fast food. Dia nak cepat, semua benda nak cepat. Mungkin juga benda ni tak didedahkan lah kepada anak-anak. Maksudnya mungkinlah ada mak tu jenis tak biasa, anak-anak tu tak ajar anak duduk dapur. Semua benda mak yang uruskan, dah siap. Maksudnya anak tu tunggu makan je. Mungkin tu salah satu sebab jugalah. Macam kita tahulah, menu ikan singgah ni memang orang kata menu warisan lah, kata warisan orang Kelantan dia. Lepas tu dengan menu ni juga, menu ikan singgah ni dia boleh merapatkan kasih sayang antara mak dengan anak. Contohnya dengan menu warisan ni, mak tu nak menyampaikan dekat anak tu kan. Jadi dari situ dia boleh pupuk kasih sayang antara keluarga lah. Lepas tu contoh macam anak tu dia dah berhijrah ke negeri lain, jadi mesti dia akan teringat dengan menu warisan negeri dia ni. Jadi bila dia duduk negeri orang, mesti dia akan teringat-ingat. Jadi dia macam mencetus orang kata kenangan manis ataupun yang waktu ni lah. Maksudnya jadi bila dia balik kampung tu, mesti dia nak rasa ikan singgah tu. Mungkin dekat negeri luar tu ada, tapi cara masakan tu mungkin bukan daripada orang Kelantan kan. Dia bahan sama tapi rasa dia tu mungkin lain. Saya harap menu ni akan kekal sampai bila-bila lah kan, ke generasi-generasi akan datang. Maksudnya kita sebagai pelapis yang ada ni, maksudnya mak ayah yang ada sekarang ni, ajarlah anak-anak kita makan menu ikan singgah ni.
Lepas tu kita kena terangkan juga kepada budak ni, walaupun kata dunia sekarang ni hujung jari, semua boleh Google kan. Tapi dalam masa sama kita explain jugalah gapo kepentingan atau khasiat daripada lengkuas tu sendiri. Dan juga kita kena tekankan juga sebab sekarang ni makanan sekarang ni banyak yang lebih kepada tak berkhasiat. Jadi kita kempen lah, orang kata kempen lah anak-anak muda kita ni supaya pilihlah makanan yang berkhasiat. Lagi-lagi yang menu ikan singgah ni lah, yang khasiat daripada lengkuas tu sendiri memang banyak lah. Maksudnya dapat bantu kita untuk jaga kesihatan kita sekarang ni. Sebab makin lama umur muda lagi tapi banyak penyakit yang mari kat kita kan. Jadi sama-sama kita cegah lah